Negara perlu membangunkan dua keupayaan penting menjelang 2020. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, keupayaan itu ialah menghasilkan lebih ramai inovator dan membangunkan usahawan. Katanya pembangunan kedua-dua keupayaan itu amat perlu ditekankan oleh negara. Datuk Seri Najib yang juga Menteri Kewangan pagi tadi merasmikan Menara Perbadanan Nasional Berhad PNS di Kerinci, Kuala Lumpur. Sebelum ini, PNS beroperasi selama 14 tahun di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Selain merasmikan Menara PNS, Perdana Menteri turut merasmikan sidang kemuncak franchise antarabangsa. Dalam ucapannya, Datuk Seri Najib berkata, Malaysia memerlukan lebih ramai inovator dan usahawan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih pesat sekaligus menjana kekayaan negara. Inilah perubahan emphasis yang perlu pada kita. Ini bukan berarti bahawa birokrat, teknokrat yang lain tidak penting. Mereka penting juga untuk negara kita. Tetapi kalau kita nak menjana kekayaan, if you ask the question, how do we create wealth? Then we require innovators and entrepreneurs. Beliau juga berkata usahawan dan inovator tidak boleh wujud dan berjaya tanpa adanya sebuah kerajaan yang memahami perlunya dasar yang menjadi pemangkin kepada pertumbuhan mereka. Membantu mereka, memberi galakan pada mereka, membuka peluang kepada mereka. Sebab itulah kita melahirkan BNS. BNS ini adalah catalyst untuk membangunkan usahawan-usahawan dalam bidang franchising. PNS ialah sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan KPDNKK. Selain diberi mandat untuk menerajui pembangunan industri franchise di negara ini, PNS juga bertanggungjawab membangunkan usahawan franchise melalui kepakaran memberikan perkhidmatan dan produk yang berkualiti.